Okey tuan-tuan, hari ni saya ada Mazda 8 2.3 tahun 2013 tuan-tuan. Harga pula 24,800 saja tuan-tuan. Kepada tuan-tuan yang sedang mencari MPV, okey, boleh tenang-tenang relax dulu. Yang mana cari Estima, maybe boleh tengok model Mazda ni tuan-tuan. Sebab apa? Kereta ni nampak sangat-sangat mewah, and then banyak perkara, banyak future yang ada dekat kereta ni yang tak ada dekat Estima, tak ada dekat Alza, tak ada dekat MPV yang lain tuan-tuan. Okey, yang ni saya perkenalkan dekat tuan-tuan, Mazda 8 2.3 tahun 2013. Yang ni full spec tuan-tuan. Condition kereta amat baik tuan-tuan. Luaran memang sangat-sangat cantik. Okey, sekarang ni saya tunjuk dekat bahagian enjin pula tuan-tuan. Kereta ni tengah start untuk makluman tuan-tuan sekarang tapi dia tak ada bunyi, tak ada gegaran. Yang ini memang cantik. Kita dah cuci sikit enjin dia, and then leaking pun tak ada. Gearbox pun cantik. Tuan-tuan dengar ni. Ini sangat-sangat smooth lagi tuan-tuan, okey. Minyak hitam dia pun masih lagi cantik lah tuan-tuan. Minyak hitam dia. Okey. And then tuan-tuan, pasal minyak hitam ni tuan-tuan tak perlu risau, sebab saya akan bagi tuan-tuan free service. And then lagi sebotol saya akan bagi tuan-tuan untuk next service. Ni adalah promosi merdeka daripada Rad Motoring untuk tuan-tuan. Untuk customer special Rad Motoring sahaja tuan-tuan. Okey, dekat bahagian tayar pula tuan-tuan boleh tengok, bunga dia masih lagi elok. Tayar 17 inci tuan-tuan, pakai tayar Viking. Ada lagi 80% tuan-tuan. Rim dia pun design memang cantik, multi smoke, original daripada Mazda sendiri. Yang ini full spec tuan-tuan. So dia punya bestnya, dia pakai leather seat. Cuma leather seat dia ada sikit lah. Dah kedut-kedut sikit tuan-tuan. Electric seat pun dia bagi, function lagi. Okay, saya tunjuk lagi. Yang ini dia pakai push start tuan-tuan. Ni bukan kunci tau tuan-tuan. Ni bukan kunci dia. Ini dia memang macam Porsche tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu. Ni kunci dia. Tuan-tuan masuk, tak payah masuk kunci, tak payah. Tuan-tuan letak sini. Benda ni tuan nak off, macam ni je, pulas je. Benda ni dia akan stay dekat sini, tuan-tuan tak perlu cabut. Okey, and then saya tunjuk dekat tuan-tuan, siap ada sunroof lagi tuan-tuan. Sunroof pun masih lagi jalan. Mileage pula baru 159,000 sahaja tuan-tuan. Saya dah buat kiraan, lebih kurang 12,000 sahaja dalam setahun kereta ni diguna pakai tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Maybe owner lama ni guna kereta ni just untuk weekend, bawa anak-anak dia keluar tuan-tuan. Dia bukan guna untuk kegunaan harian lah tuan-tuan. So mileage dia tu genuine, bukannya mileage pusing-pusing lah tuan-tuan. And then belah kiri, belah kanan, dua-dua power door masih lagi berjalan. Condition masih lagi baik. Seat bahagian belakang macam seat pilot tuan-tuan. Siap ada armrest, bukan seat kaleng-kaleng tuan-tuan. Memang cantik lagi kereta ni. Memang sangat-sangat berbaloi lah kepada tuan-tuan yang sedang mencari MPV. Kalau bajet tuan-tuan tu macam nak beli Alza 18,000, 19,000, better tuan-tuan consider untuk ambil Mazda 8 ni tuan-tuan. Sebab dengan harga, dengan condition yang saya boleh bagi untuk kereta ni, memang sangat-sangat berbaloi tuan-tuan. Okey, dekat bahagian bonnet, bontot dia masih lagi kekalkan lah design lampu Mazda ni tuan-tuan. Design dia memang sangat-sangat ikonik tuan-tuan. And then bestnya kat belakang ni dah siap datang dengan power boot tuan-tuan. And then untuk seat pula, contohnya kalau tuan-tuan nak turunkan, tak payah manual tuan-tuan. Sini ada butang, tuan-tuan tarik. Dia akan tarik sendiri tuan-tuan. Tak banyak kereta yang bagi future macam ni tuan-tuan. Power boot dia pun masih lagi mantap, masih lagi berjalan. Nombor plate kereta pun cantik tuan-tuan. JWR 2005 tuan-tuan. Kereta ni saya nak menjual kepada tuan-tuan hanya 24,800 saja. Siap tukar nama, siap puspakom. Okey, and then siap saya bagi servis. Dua biji botol minyak hitam tuan-tuan, Motul 8100. Free lagi tinted tuan-tuan. So tuan-tuan, jangan lepaskan peluang ni. Boleh contact saya untuk datang tengok kereta, boleh test drive, boleh bawa foreman. Kalau tuan-tuan kurang percaya dengan apa yang saya tunjuk, tuan-tuan datang bawa foreman, kita check sama-sama. Okey, sekarang ni jom ikut saya test drive pula kereta ni tuan-tuan. Tuan-tuan, sekarang saya akan test drive kereta. So untuk handbrake dia pula, handbrake dia sama macam Alza, sama macam Camry, dekat kaki belah kiri sekali tuan-tuan. Sama macam Lexus. Tuan-tuan tekan, dia akan release. Okey, untuk gearbox pula saya akan check.
Ni saya akan masuk slow-slow lah. Ni saya masuk R tuan-tuan, tak bergegar. Okey, kalau tuan-tuan mounting mounting engine masalah ataupun gearbox tu masalah, selalunya kita masuk R ni pun dia dah bergegar tuan-tuan, ataupun dia dah shock, dia terus jerk. Pak. Ni smooth lagi tuan-tuan, masuk D cantik lagi tuan-tuan. Okey. Bahagian handling pula, saya pusing habis, tak ada bunyi tuan-tuan. Suspension ke, undercarriage, lower arm drive shaft, cantik lagi tuan-tuan. Okey. And then untuk engine pula, smooth ke tak smooth, tuan-tuan boleh tengok dekat sikit, dekat bahagian meter ni tuan-tuan, dia ada gear. Dia akan tunjuk dekat gear berapa kita sekarang. Okey. Okey, sekarang ni saya try berhenti balik. Dia dekat gear 1 kan tuan-tuan. Kita jalan. Dia smooth je masuk gear 2, gear 3. Smooth je tuan-tuan. Dia tak ada jerking, dia tak ada apa-apa. Okey, ni jalan straight. Saya try tekan sikit tuan-tuan tengok power dia tuan-tuan. Sedap tuan-tuan. Kereta ni dia dapat menghasilkan power sekitar 160, tak silap saya, horsepower dia 200 lebih Newton meter of torque. Power ada, macam-macam ada tuan-tuan. Nak masuk kereta pun senang, tarik sekali buka, kiri kanan ada sunroof lagi tuan-tuan. Nak apa lagi tuan-tuan, dengan harga 25,000 tuan-tuan boleh masuk booking, boleh call saya Rashdan dari Rak Motoring. Assalamualaikum.